Assalamualaikum. Okay, nak share cara setting untuk phone. Okay, kalau Android dia ada button 3 kat sini. Nampak tu? Kalau kalau iPhone dia ada setting kat sini. Kalau kat sini kita nak cari setting, kena klik kat button 3 ni. Okay, nampak? Dia akan keluar setting. Kalau iPhone dia dekat sini tak payah klik apa, dia tulis setting, klik je kat setting tu. Okay, you all klik setting ni. Okay, lepas tu you all klik dekat account. Okay, lepas klik dekat account ni, klik yang ni. Okay, dan you all kena turn on kan, turn on. Kemudian dia akan minta you all masukkan password. Okay, Umi akan masukkan password sekejap. Okay, Umi dah masuk sekali. Lepas tu dia minta kita masukkan lagi untuk confirm dia punya nombor PIN dia. Kita masukkan password dia sekali. Okay, kemudian klik save ya, save. Okay, lepas tu dah siap lah ni. Maksud dia tanda right dah. Maksud dia dah siap. Tadi sepatutnya, sebab tadi Umi dah rekod tau, tapi tersalah sikit. Ada apa masalah sikit lah, sebabnya tertekan salah. Jadi nanti Umi rekod balik. Sepatutnya selepas kita tekan tu, dia akan minta email. Kalau kita hilang apa-apa, nanti dia akan minta email. You all masukkanlah email. Okay, dan save. Tu je. Senang kan? Sepatutnya selepas ni dia akan minta email. Ini tadi sebab Umi dah masukkan email awal tu, dia tak minta email tu. Kalau you all nak check balik, you all kena klik balik lah dekat button yang 3 ni. Ni button. You all dah aktifkan ke belum? You all tengok kat sini. Okey, tekan ni. Okey. Kalau ada tanda right itu makna you all dah aktifkan. Kalau tak ada tanda right, kalau dia akan tulis dekat sini turn on. Okey. Kalau ada tanda right tu makna anda ada aktif lah. InsyaAllah handphone anda takkan kena hack. Okey. Itu saja. Kalau rasa manfaat, boleh share kepada orang lain juga. Okey. Bye bye. Thank you. Assalamualaikum. Okey. Ini Umi guna iPhone ya. Kalau iPhone terus je kat sini. Setting kat sini. Klik je setting dekat sini. Lepas tu you all pergi ni, account. Okey, pak account. Klik account. Lepas tu klik ni. Okey, you all kena turn on. Okey, ini Umi tak aktifkan lagi. Okey, Umi akan masukkan nombor. Okey, nampak ni. Lepas tu dia minta confirm kan, sama juga macam tadi. Umi akan masukkan sekejap ya. Okey. Lepas tu dia akan tulis macam ni. Tadi sepatutnya you all akan ada macam ni. You all add email ya. Add email. Okey, you all masukkanlah email apa yang you all nak tu. Umi nak masukkan email Umi. Okey, Umi klik next. Okey, kemudian dia akan hantar kod lah dekat kita punya email. So kita tengok kita punya email. Okey. Dia akan hantar. Nampak ni? Dia hantar. So kita masukkanlah dia punya kod nombor 240781. 240781. Okey. So dah ni lah, kita punya dah okey lah. Kita punya apa? Kita punya WhatsApp dah okey dah. Dekat is on. Okey. Okey, so kita punya WhatsApp dah okey. Tapi kalau Android dia takkan hantar ke email. Dia terus je. Kita bagi je email, dia tak ada hantar apa-apa. Okey. Cuma iPhone kan dia safety sikit. Sebab itu dia hantar ke email untuk pengesahan. So, kalau rasa bermanfaat, boleh share kat kawan-kawan je. Wajib aktifkan sebab sekarang ni WhatsApp dah banyak scammer kat WhatsApp. Okey. Tolong share dan share. Okey, bye. Terima kasih.